Sebelum nikah. Masih bekerja? Ya, bekerja. Alright, so dia nak buat bisnes. Lagi? Yang kedua, nak buat umrah dengan family. Alright, Dan yang ketiga, saya nak banyakkan sedekah. InsyaAllah. Sekarang kita nak ambil yang pertama. Siapa sini ada matlamat nak buat bisnes? Angkat sihat. Okey, jangan buat bisnes. Jangan buat bisnes. Sebab kalau orang kajian kita sendiri kita melihat 90% orang berniaga, insya-Allah gagal. Sebab dia tak ada ilmu. Berapa tahun dia dah hidup? Minta maaf tanya, bukan tanya umur tapi tanya hidup. 26. Oh, lebih kurang saya 21 dulu. Okey. Dulu. Nanti kejap. Saya tak habis lagi kerja dengan awak. 26 umur you. 26 tahun ni dah memang pandai berniaga. Sejak lahir dah memang berniaga. Lahir-lahir dengan cashier machine. Tak kan? So, selama 26 tahun tak pernah berniaga, tiba-tiba you nak melompat masuk dalam dunia perniagaan. Betul? You akan menggunakan sedikit modal, atau mungkin modal yang banyak, betul? You mungkin akan berhenti kerja. Betul? You sedang mengambil satu risiko bodoh dan bangang. Itu bahasa orang Melaka lah. You orang Melaka bukan? Bukan, oh minta maaf, sentak nanti. Tarik balik. Okey. Saya minta maaf. Tapi memang bahasa kita macam itulah, terus terang. You buat kesilapan yang paling besar kalau you berniaga dan you tak ada ilmu. Okay? You katalah ada satu anak buah you datang, umur 8 tahun, datang, kata, Aunty lah kan, kita nak minta duit, berapa? 100,000. Nak buat apa? Nak berniaga. Dia bagi tak? 8 tahun? Ha? Kenapa dia tak bagi? Mana dia tahu berniaga betul? So apa beza dia dengan you? Saya orang sama je. Umur dia beza, tapi tetap tak tahu. Betul? So siapa yang nak berniaga tadi kata hari sekali? Aku tengok. Saya bukan mengatakan jangan berniaga, tapi kesilapan orang berniaga ialah dia ingat berniaga tu, saya tak kata berniaga tu susah, tapi dia adalah susah kalau tak ada ilmu yang betul, kalau tak ada strategi dan sistem yang betul. Saya faham perkataan CI.